Ketindihan, masalah yang sering berlaku, especially masa orang tengah tidur. Rasa macam dihimpit, tak boleh nak bangun. Sama juga dengan seorang gadis bernama Tania, seorang atlet, pemain tenis yang berbakat. Ada kawan yang sentiasa menyokong dia, termasuk keluarga yang sentiasa berada di samping Tania. Tapi satu hari, tak tahu kenapa, Tania nak rasa macam mana rasanya kalau dihimpit ataupun rasa ditindih. Dan kawan dia bagi tahu ada benda yang boleh diseru, dan benda ni akan himpit dia, akan tindih dia di waktu malam. Dan jin yang dikatakan kerja dia menindih ni, nama dia Buno. Ejaan dia macam Kinder Bueno, B-U-E-N-O. Tania tiba-tiba seru Buno. Dan semenjak daripada hari tu, macam-macam benda yang berlaku. Benda-benda buruk, benda-benda malang yang berlaku dekat orang di sekeliling Tania ni. Kalau korang nak tahu apa yang akan jadi kepada Tania dan orang di sekeliling Tania, korang boleh tonton filem nombor 1 dekat Netflix sekarang. Tajuk dia Ketindihan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia Sleep Paralysis. Filem yang diarahkan oleh Dian Sunu Prastowo, yang bagi aku tersasar jauh daripada tajuk dia yang sebenar. Filem ni macam kebanyakan filem-filem seram daripada Indonesia, cuma disuntik sikit tentang masalah ketindihan. Dan satu lagi bagi aku sebab yang mendorong Tania untuk panggil dan seru Buno ni, tak pasal-pasal. Kawan dia cerita pasal Buno, dan masa tu juga ada seru. Tak ada sebab langsung. Dan ya, filem Sleep Paralysis ataupun Ketindihan ni korang boleh tonton dekat Netflix. Filem nombor 1 dekat Netflix sekarang. Cumanya kalau korang nak tonton, kena hati-hati sebab ada scene yang bukan setakat seram, tapi ada benda yang agak panas dalam filem ni. Dan macam biasa, rating untuk filem ni aku akan letak dekat website aku, www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang pun boleh review dan bagi rating untuk filem-filem ataupun series yang korang dah tonton. So, apa pendapat korang tentang filem Ketindihan ni? Nyaman.